Jadi aku akan flush air radiator ni, dan aku akan tunjuk cara macam mana nak cuci spare tank tu. Dalam spare tank kita, kalau tangki radiator, dalam radiator dah berkarat, dalam spare tank pun dia akan kotak lah bekas-bekas air. Kena buka dulu cap ni. Yo. Okey, kemudian yang putih bawah tu dah nampak lah kan. Buka benda tu, yang baru kita isi air bawah. Nampak lah air tu dah keluar. Lepas tu tembak je lah dengan pipe ni dulu, ada halnya. Okey, so nampak tu spare tank ni. So air dia pun karat dah. So yang ni pun kita cabut, kita cuci sikit tank ni. Macam mana nak cuci dia? Jom. Ok, ni spare tank Suzuki Swift lah. Jadi Swift ni spare tank, dia nipis lah. So sesuai lah sebab tak ada ruang lah. Ok, boleh tengok ayat karat dia. So dia tak cooling lah, tak cooling lagi. Okay, buang dia. So dalam-dalam tu nampak kan, dah karat kan. Macam mana kita nak bersihkan dia? Kita cuci dengan pasiak. So tengok betul-betul ni yang pasiak ni boleh ambil, masuk ke dalam ni. Okay, tak payah banyak pun, sikit cukup. Okay, kita nampak dah dalam tu. Baik, masuk ke dalam ni. Isi je. Okay, agak-agak lah, tak kisahlah banyak mana pun. Dah berapa kali bilas, kita buka. So boleh tengok kita buang air tu. Tengok bersih tak? Tinggal pasiak-pasiak tu je. So lepas tu buang je lah betul-betul tu pasiak-pasiak ni. Ok, selepas dah diyakini bersih, tak ada pasiak-pasiak, pasang balik lah. Ok, lepas tu letak balik di sini. So boleh tengok air bawah tu, agak-agak nampak dia dah putih tu. Ok lah tu. So boleh tutup balik tudung dia bawah. Lepas tu isi je air. Sebaiknya kalau boleh air suling air tapis ke. Kalau nampak ada koi, kuku ke, mesin penapas air, so letak je air tu, lagi bagus lah. Ni kira cara malas lah, sebab aku flush daripada dalam radiator je. Sebaiknya dalam enjin pun kena flush jugalah. Kalau dalam enjin kena cabut lah piping, salah satu piping radiator ni, dekat belah thermostat tu cabut. So biar air dia flow dalam engine block lah. So dia akan buang lah karat-karat yang ada dekat dalam engine block tu. Tapi aku tak buat, aku buat yang dalam radiator je. Kalau nak tengok macam mana aku buat, aku boleh tengok lah video aku buat sebelum ni. Aku ada buat flush air radiator. Hari tu aku ada tunjuk full sikit lah. Kali ni aku isi pakai air pet lah. Boleh buat lah benda ni 2-3 hari sekali ke, supaya betul-betul karat tak ada dalam ni. Nanti run enjin jalan, lepas tu flush lagi, run enjin jalan, buat banyak-banyak kali, InsyaAllah dia akan bersih. Lepas tu baru boleh masuk cooler. Jadi air pun dah masuk. So sekarang ni kena start injerator lah, kata nak biar ada udara-udara yang ada dalam tu kan. Start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Start ni kena biar sampai thermostat buka. So bila thermostat buka, air daripada radiator dia akan flow masuk blok. So dekat situ kita akan top up air dekat dalam radiator. Macam mana nak tahu thermostat buka? Selalunya kipas akan pusing lah. Kipas radiator kan, dia akan pusing. Kipas radiator dah pusing, so air dah pergi masuk. So sekarang ni lah kita top up air.
lepas dah tutup cap ni, kita isi air dalam tank ni sikit je, separuh lah, tak payah penuh tak apa. Alright, sebab air ni dia akan flow, apa air yang lebihan panas tu dia akan tembak dalam ni. So kalau tak cukup dia akan tarik balik air dalam ni. So kita tak perlu isi penuh.